kawan, kita memegang motor dengan semangat berkobar, menikmati jalan yang berliku, tak ada yang bisa hentikan kita. Ayo, kau adalah raja jalanan, setiap tikungan kita tak gentar. Okey. Kita dapat job hantar barang ke Banting. Tapi kita tengok kalau boleh kapit ke Banting, ada tak? Oh, tak ada, Sungai Buloh ya. Ui. Ada ke tak area di Banting? Area ke Banting, Banting, tak ada. Setiaram. Tak ada satu ni, Setiaram ke JM Kelang ke Setiaram balik. Apalah, RM60. Setiaram Taman Konot, Banting Taman Konot, jauh. Kita cari yang KLIA ke, Nilai ke. Itu laluan dia lah. Dengkil. Cantik tu. Itu namanya kapit. Adalah job. Okey. Job berikutnya sekarang ni dari Setiaram ke Banting. Hantar spare part. Dia spare part berat pun boleh kapit, takkan dengan tak boleh kapit kan. Ya. Sebab kalau ni dia suruh ikut jalan kampung-kampung sikit. Kalau Waze dia suruh ikut highway ke tak? Sama. Waze pun suruh ikut ni. Tu 30 mana? Aduh. Hantar ke KLIA ke Kota Warisan pun cantik juga. Okey. Kita sambung dulu perjalanan pengantaran kita. Nanti kita sambung balik. Ayo kita meluncur. Alhamdulillah. Sampai Banting. Newton masuk turun dalam. Bahaya. So, kita akan U-turn di sini. Sini tak boleh U-turn. Sakit berhenti. Aisyah. Semua tak hitam ni videonya. Semua tu berita ke kabur. Tak nampak. Bismillah. Pergi tadi. Tidur.
Oh, rumah. Ingat kedai. Kedai. Nombor 87. Nombor 87. Tak ada nama bengkel. Nombor 85. Nombor 87. Nombor 87. Okey, sampai dah. Thank you.